So hari tu aku letak The Maze Runner punya trilogi dalam top 10 favourite movie aku of all time. Kenapa aku suka betul dengan trilogi Maze Runner ni? Sebab dia punya story memang epic, lakonan barisan pelakon baik, tema dia, action dia memang best gila lah. Cumanya kalau nak suruh aku fikir apa yang aku tak okay dengan the whole trilogy of The Maze Runner ni, aku tak terfikir. So yes, memang best gila, korang boleh tonton dekat Netflix. Aku bagi the whole trilogy ni 5 bintang daripada 5 bintang. Kalau nak aku cerita dia punya sinopsis, aku takut terspoil dekat the Scotch Trial dan juga The Death Cure tu. So better korang pergi je tengok kat Netflix, tak rugi, memang best. Kalau korang tak tahu, yang The Maze Runner ni sebenarnya dia orang adapt daripada novel. Novel pertama Maze Runner, novel kedua Scotch Trials, ketiga Death Cure kalau tak silap aku. Yang ikut turutan movie lah, sama je. Cumanya dia sebenarnya ada novel yang keempat dan juga yang kelima yang tak jadi movie. Cuma cerita novel keempat dengan novel kelima ni adalah prequel. Benda tu berlaku sebelum the first novel, iaitu Maze Runner. So nantikan video yang akan datang, aku akan cover pasal novel keempat dan juga novel kelima prequel tu. Novel keempat The Kill Order dan novel kelima The Fever Code.